Assalamualaikum korang. Selamat datang korang ke channel aku Geng Lady Sawit. Hari ni kita nak bahas kontrak 5 tahun, 2 tahun boleh minta balik cuti PTI. Pekerja Indonesia kita kan. Tapi tak sampai 2 tahun dah minta balik, dah tu tak nak datang lagi, tak nak sambung kontrak. Kau rasa rugi tak rugi? Dia dah berhutang kat kampung untuk datang ke Malaysia. Lepas tu buat perkara macam tu. Kau rasa rugi tak rugi? Aduh, aku tak tahu nak cakap apa lah korang. Okay, kita bincang seterusnya. Tengok video ni sampai habis. Okey korang, sebelum kita sambung topik kita, kontrak 5 tahun, 10 tahun. 2 tahun bekerja di Malaysia boleh minta balik cuti. Tapi tak sampai lagi 2 tahun dah minta balik. Tapi bukan minta balik cuti, minta balik terus tamatkan kontrak. Kau rasa rugi tak rugi? Tapi dia cakap dia punya hutang masa untuk masuk dekat Malaysia dah habis lah. Tapi masalahnya korang, tak ada hasil. Habis hutang, simpanan pun tak ada. Alasan dia cakap buah kurang, gaji kurang. Memang sekarang ni buah kurang korang. Tapi taklah waktu yang lama sangat kalau buah kurang pun korang. Kan paling-paling dalam 8 bulan macam tu lah. Takkan tak boleh bertahan. Masa kau nak datang sini, kau nak ubah hidup family kau. Dia orang ni dah kahwin. Tapi nak balik. Hasil tak ada. Anak ada seorang. Tak kesian kat anak ke? Tak fikir pasal anak. Tahu, faham, rindu. Tapi bila kita nak merantau ni korang, datang Malaysia, sebelum kita nak datang, mental kena kuat. Kita nak ubah hidup family kita ke tak? Macam tu. Tapi kau dah nak 2 tahun, lepas tu tak nak balik cuti, nak terus balik terus. Mungkin dia fikir balik terus, lepas tu nak kerja kat tempat lain lah. Tapi kalau mentaliti kau kerja tempat lain pun sama je dengan kat sini, tak jadi apa korang. Betul tak kalau aku cakap ni? Kan, tak jadi apa. Kan? Kalau mentaliti kau, okey tempat ni tak ada rezeki. Tapi kau tak tengok cara kau kerja tu macam mana. Kan? Kalau kau cara tempat kerja kau malas saja macam tu, tak ke mana korang. Tak ke mana kalau mentaliti kau fikir kau kena, orang kena ulur kau nasi, orang kena ulur ni, orang kena ulur tu ni, orang kena ulur ni. Tak, rezeki tu kita cari usaha. Memang rezeki dah ditetapkan, tapi kita kena usaha. Macam jodoh juga, kita kena usaha. Kan, semua kena usaha dalam dunia lah, dalam hidup kita. Apa yang kita nak, kita kena usaha. Nak lebih, usaha. Bukan kita beli nombor ekor, dah tu anggap itu dah jadi macam salah harah dah tu kan. Okay sekarang, sekejap aku sebelum aku kupas lanjut lagi, kau tengok video ni sampai habis. Sekejap aku ni loading buah ni. Okey, trektor yang aku pakai ni trektor grabber tak perlu pakai besi loading. Pakai tangan grabber ni saja, pakai kuasa hidrolik orang. Okey, jap, jom kita santai tengok aku angkat buah ni sikit. Buah ni tak banyak sebab tengah musim buah kurang korang. Okey, orang balik pada cerita aku tadi. Kalau kau terus mentalitinya tu datang Malaysia kan, tapi tak fikir pasal anak bini. Fikir memanglah anak bini pun kena fikir juga kalau kau merantau kat Malaysia ni. Kan? Kau dah kena fikir kau datang Malaysia bukan nak suka-suka, tapi kalau kau datang Malaysia untuk suka-suka, memang tak jadi apalah korang. Sekejap kan, aku fokus angkat buah dulu. Kalau korang angkat buah pakai benda ni senang sikit lah korang, tak sakit pinggang lah pakai benda ni. Tapi kena banyak belajar juga lah, macam aku ni pun tak berapa pakar sangat lagi. Tapi insyaAllah lah, kalau korang betul-betul nak belajar pakai benda ni, dalam sebulan 2 bulan dah memang cekap lah. Macam aku ni tak adalah cekap sangat, tapi kalau time musim buah, korang boleh dah dapat dalam 50 tan boleh dapat dalam sebulan, dalam 1 hari 50 tan angkat pakai benda ni. Pinggang pun tak adalah rasa sakit sangat. Angkat pakai benda ni mudah. Mantap kan? Buah kecil kau akan pakai benda ni korang. Buah kurang kan macam tu. Korang kena banyak sabar lah korang. Kalau duduk kat Malaysia ni, kena banyak sabar. Bukan kat Malaysia je, korang merantau kat mana je, korang kena banyak sabar. Betul tak? Sebenarnya poin aku nak cakap ni korang setuju tak? Kalau aku cakap, kalau nak datang Malaysia atau datang mana, nak merantau, korang kena mentaliti kuat. Kau jangan separuh jalan je, tak berjaya korang nak balik. Kalau boleh, kita semua nak berjaya, tapi tak semua berjaya kan? Betul tak? Tapi macam mana? Rasa rugi lah korang. Korang dah berhutang datang sini, dah habis bayar hutang, dah tu datang sana. Tapi hasil tak ada. Memang sangat rugi korang. Memang sangat rugi. Dan kita sambung bahas lagi. Aku sambung loading lagi buah. Okay, let's go. Okay, sambung pada cerita tadi korang. Ni aku loading manual lah korang. Kan? Kadang-kadang buah tak banyak ni. Nak latih keluarkan peluh, bolehlah pakai manual korang. Okay, pada cerita tadi, memanglah kontrak 5 tahun. Tapi belum sampai 5 tahun, 2 tahun tu korang kerja kat sini boleh balik cuti. Tapi tak tahulah kalau dekat tempat lain. Di tempat aku macam tu lah. Tapi balik cuti, tapi kau dibagi pilihan. Ni tak cukup 2 tahun. Kan, sikit lagi dah 2 tahun, dah tu kau nak balik, tapi kau nak terus balik terus. Memang rugi lah korang. Memang rugi lah. Ya, rugi kau, aku tanya sebab ni pengalaman aku lah, member-member juga sini. Pengalaman aku sendiri. Dia cakap hutang dah habis, so dia nak balik. Tapi hasil ada, hasil tak ada. Rumah pun tak sempat, tak dapat nak buat. Simpanan pun tak ada sangat. Cukup-cukup untuk balik lah.
memang rasa sangat-sangat rugi lah korang. Memang sangat-sangat rugi, kan? Sebab yalah mentaliti yang orang nak pergi datang Malaysia ni bukan semua dapat, kan? Bukan semua dapat. Itu peluang, bila peluang kau dapat, waktu kau datang kau rasa bersungguh-sungguh. Bila sampai sini kau rasa hasil tak ada, tapi kau tak tengok orang lain berjaya, kenapa kau tak berjaya? Kau tak cuba dan kau tak usaha lebih lagi. Tapi kau cakap kau dah usaha lebih. Ya, kalau kau usaha lebih, kan? Semut dalam batu pun boleh cari makan. Lagilah kalau kau kat luar batu ni manusia biasa. Orang balik pada kita tadi, kita cakap semut dalam batu boleh cari makan. Lagilah korang kita lebih lepas-lepas boleh korang cari rezeki korang. Betul tak? Itulah. Kalau ada sempat korang nak balik, sebab mungkin isteri tak sihat ke, ada mak yang tak sihat, dia tak masalah lah. Boleh je balik cuti, tak masalah. Tapi kenapa kau tak perlu balik terus? Bagi aku, nampak personal lagi dia lah. Memang sangat rugi lah korang. Memang sangat rugi lah kalau kau balik, tapi hasil tak ada lagi sangat. Memang sangat rugi lah. Kan? Itulah bahasa aku ni, bahas lah. Ceritakan itulah sebagai pengalaman kita lah. Kan? Korang macam lah pengalaman korang. Kan? Ada kan korang datang Malaysia baru setahun dah balik, ada kan datang Malaysia tempat baru dah tu lari tempat lain ke, macam mana ke kan? Kan? Rugi ke tak rugi korang? Tak dapat hasil lagi datang Malaysia terus balik, kan? Okey, sebelum kita bahas, aku nak tuang buah ni dulu, walaupun buah tak berapa banyak, tuang buah ni. Okey, relax tu. Okey, cerita macam tu lah cerita korang. Kat Malaysia ni banyak kerja dia. Kalau kau rasa kerja yang kau buat tu tak dapat hasil, kau minta kerja lain, usaha kerja lain. Macam tu lah cerita dia. Kau janganlah anggap kerja tu dah tak boleh dah, tak nak dah, tak mau dah, dah give up dah. Jangan give up tu, selagi kita boleh usaha, kita usaha, kan? Sebab kau datang Malaysia, mesti kau nak berjaya, betul tak? Siapa nak datang Malaysia? Bukan Malaysia je, nak rantau tempat lain, kau tak nak usaha, tak nak berjaya. Betul tak? Tapi itulah fikiran orang lain-lain, cara orang lain-lain. Kalau dia rasa tak cukup, kita dah settle, dia dapat rasa, tak balik, tak apalah, dia serah lah. Orang merantau kat mana pun, kalau mentaliti hidup korang, fikiran korang macam tu, takkan berjaya. Kita hidup kat dunia nak ubah fikiran, nak ubah fikiran. Kita hidup mesti nak ubah hidup kita. Kalau kita susah, kalau kau rasa kat kampung senang, ya terserah kan, betul tak? Kita banyak sabar lah, kita merantau tempat orang, kita ingin nak ikut cara orang. Macam kalau kita masuk tempat harimau, kita kena mau. Masuk kandang lembu, kita kena berlembu. Lembu, macam terlalu berat. Kalau kita datang Malaysia, kita nak kerja sawit lah. Janganlah pula kau datang Malaysia, kau nak kerja kilang. Janganlah kerja Malaysia nak kerja sawit, kau nak jadi bos. Ikut kau pula, tak boleh. Kita pergi tempat orang, kena ikut cara orang. Kan, betul tak? Kita masuk tempat orang. Kan, usaha lah mencari rezeki yang halal. Dan, insyaAllah, kita datang Malaysia, nak ubah hidup kita, nak ubah family kita. Kan? Kan, siapa hidup kat dunia dia tak senang, semua nak senang. Tapi bahagia tu kan, Allah yang tentukan, betul tak? Tapi yang penting usaha korang. Nak merantau tak salah. Nak duduk kampung pun tak salah. Tapi janganlah mengutuk orang yang nak merantau dan mengutuk orang tak nak merantau. Betul tak? Okey korang, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam tandem duri.